Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni saya dah selesai tukar dia punya relay board. Masalah dia sebelum ni saya ada datang test lah. Aircon ni problem pada relay lah. Bila kita on switch dia punya ni signal remote lah, dia punya lampu light dia jadi warna hijau lah. Cuma blower ni pusing. Kompresor dia tak sampai supply. Problem pada relay board ni rosak. Dan ni lah saya selesai tukar yang baru. Okey, sekarang ni tengah running, tunggu kompresor luar hidup. Okey, ni dia punya lama relay board. Dia ada 4 kaki untuk dekat kita akan solder dekat board. Lepas tu 2 kaki live incoming, lepas tu kompresor. Live kompresor ni dia tak masuk ke kompresor tak hidup. Kompresor okey. Api dah masuk. Sekarang ni dah mula sejuk lah. Kita tengok buku. Lepas ni dia akan pembukuan ni dia akan hilang, dia akan cair. Sekiranya ada kekal beku ni, tuan-tuan kena check pressure gas kurang ataupun dia punya cooper ni tersumbat. Okey, dia mula cair. Alhamdulillah tuan-tuan, sebab aircon ni dah lama dah dia tidak running sebab problem pada ni relay pada supply ni ke kompresor tak hidup.